masih lagi kelemahan yang tak ada solution yang betul. Apa yang korang bayar, kau dapatlah. Sebab Proton dia berikan option yang 5 bulan kemudian, adakah kelemahan tu masih lagi ada ataupun dia... Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. So kalau korang subscriber Teku, aku yakin korang dah pernah tengok dah video di mana aku kongsikan 20 kelemahan Proton eMAS 5 Prime selepas 1 bulan guna. Tapi kalau korang tak tengok lagi video tu, maksudnya korang belum lagi subscribe. So jangan lupa tekan button subscribe tu lah. Anyway, dalam video kali ini aku nak revisit balik semua kelemahan yang aku cerita pada bulan pertama tu. Kita nak tengok 5 bulan kemudian, adakah kelemahan tu masih lagi ada ataupun dia dah tak ada dan selesai. Okay, so jom kita tengok. Let's go. Okey, kelemahan yang pertama aku cakap itu adalah dia tak ada auto fold. So maksudnya kita kena manually tolak. Dan selepas 5 bulan kemudian, aku masih lagi rasa dia adalah kelemahan. Sebab kadang-kadang dari jauh kita tak tahu kereta tu dah tutup ke belum. Tapi jangan risau, kalau korang terlupa ke nak tutup kan, dia akan notify korang dekat dia punya Proton eMAS app. So at least adalah dia bagi tahu, dia notify dia. Ya, lagi best kalau dia auto lah. Kan? Myvi pun boleh ni macam. Okey, kelemahan yang kedua yang aku cerita itu adalah dia punya lampu dia lah. Lampu halogen, lampu kuning yang bab lama tu, bukannya LED. So selepas 5 bulan kemudian, yes, dia masih lagi kelemahan. And aku rasa benda ni kelemahan yang agak besar lah. Sebab bila aku bawa hujan malam, hujan lebat waktu malam, dia macam tak jelas sangat lah. So ini kelemahan yang agak besar. Dan kereta ni actually the only EV dekat pasaran Malaysia dengan lampu halogen. Maksudnya Proton dia memang sengaja letak, padahal benda ni tak mahal pun. Dia nak suruh korang beli yang versi premium tu lah. So ini kelemahan yang agak besar dan aku rasa boleh tukar. So kelemahan yang boleh dibaiki lah. Okey, kelemahan yang ketiga adalah Proton eMAS 5 versi Prime ni yang paling murah ni, dia tiada parking sensor untuk bahagian hadapan. So korang kena gunakan skill korang untuk agak-agak depan tu boleh depan lagi ke, tak boleh ke, ataupun langgar dinding ke apa. Lepas 5 bulan kemudian aku masih lagi rasa dia adalah kelemahan. Mungkin kelemahan yang kecil untuk aku sebab skill parking aku power, tapi kalau skill parking korang tak power sangat, ini mungkin kelemahan yang agak besar lah. Compare kepada pesaing di Myvi tu ada parking sensor depan, ini tak ada, kurang sikit. Okey, kelemahan yang keempat adalah hari tu aku beritahu kat korang yang dia punya design glove box dia tak normal. Sebab dia kalau masuk tisu dia masuk ke dalam dan korang tak boleh nak buka tarik terus. Kau kena bawa keluar dia punya tisu baru boleh tarik. Tapi lepas 5 bulan kemudian, aku rasa ni bukan kelemahan tapi just dia punya design macam tu. Sebab pada asalnya tak silap aku, kereta ni dekat China ada jenis yang drawer tarik macam tu. Sebab tu dia design dia agak pelik sikit. Tapi lama-lama aku faham, so dia bukan lagi kelemahan untuk aku personally lah. Aku rasa dia memang design macam tu. So okey je. Okey, kelemahan yang kelima adalah kekurangan button fizikal dekat dia punya dashboard. So korang boleh tengok sendiri kat sini. Nampak mana button fizikal dia tak ada, kecuali dekat sini lah. Tapi sini benda-benda yang penting sahaja. Dia tak boleh nak adjust kekuatan fan, semua tak boleh. Dia parking, gear, emergency, buka aircon, turn on dengan turn on off fan lah. Tapi nak adjust apa-apa semuanya dekat sini. Dia punya temperature, dia punya ni kan. Dan kadang-kadang aku bawa kereta kan, tengah bawa kereta macam ni, kemudian nak tukar cocok macam kadang tak kena, panas ke apa kan. Tapi dia ada solution dia. Solution dia menggunakan high eMAS. Tukar angin ke 4. Baiklah, saya tukar angin ke 1. Diam lah. Okey, kelemahan yang keenam, dia tiada 12 volt soket untuk kita gunakan aksesori-aksesori yang menggunakan 12 volt tu lah. So just dia ada USB charging kat sini, USB-C dan juga USB Type A. So yang macam aku cakap dekat video review penuh pun, selepas 10,000 km aku masih lagi rindu aku punya 12 volt soket punya aksesoris untuk fast charging 100 watt dan sebagainya. Yang ni hanya tak salah aku 30 watt sahaja. So masih lagi kelemahan untuk aku, especially Android user. Okay, kelemahan yang ketujuh yang aku cakap itu adalah dia punya warning untuk seat belt. Kalau kita bawa kereta tak pakai seat belt dan selesa macam tu, sekarang 10 km 12 km per hour.
Nampak? Dia dah bunyi dah. Sebab dia lebih 10 km/h dia akan bunyi. Dan bunyi dia agak annoying jugalah. Compare kepada kereta-kereta lain yang mungkin 15 km/h ataupun 20 km/h baru bunyi. So benda ni boleh kata kelemahan lah. Bukan kelemahan lah, lebih kepada annoying. Okey, kelemahan yang ke-8, hari tu aku komplain kata kedudukan aircon ni agak ke bawah. So bila ke bawah dia akan tembak kena dengan kita punya tangan. Tapi sejujurnya aku bawa kereta taklah pegang 39 ni kan, skema gila. Tapi so aku bawa macam tu je, pegang ke bawah macam ni. So actually aku tak rasa sangat pun dia punya aircon. So nak kata kelemahan, aku rasa dia bukan lagi kelemahan untuk aku lah. Okay je, kena je muka aku macam biasa. Ke muka aku, tangan aku macam ni. Macam ni lah kadang-kadang kan. Macam ni. Macam ni. Okay, kelemahan yang ke-9 adalah dia tak ada button fizikal untuk tukar mode pemanduan. Sport, comfort, eco, semuanya dekat dia punya skrin ni. So contohlah, ada polis kat tepi tu. Okay. Aku tarik ni, aku kena tekan lah. Leceh sikit lah. Kadang-kadang, ni okey, tapi nak tekan tu, aku tengah bawa kereta, tak nampak benda aku tekan. Kalau lah dia ada button fizikal dekat sini kan, dekat steering tu untuk tukar mode pemanduan tu memang nice lah. Tapi selepas 5 bulan kemudian, masih lagi kelemahan yang tak ada solution yang betul. Tak best lah, sport mode bawa shock kan, guna bateri dia, instant torque. Tapi susah pula nak tukar. Okey, kelemahan yang ke-10 adalah dia punya bateri dia. Korang boleh tengok kat sini. Bateri 75%, 171 km dan bateri kalau 100% dapat 225 sahaja. Actually benda ni aku rasa bila guna lama-lama dia bukan kelemahan. Dia lebih kepada apa yang korang bayar kau dapat lah. Sebab Proton dia berikan option yang bateri lagi besar lah, 325 km untuk variant premium. Lama-lama aku faham lah ini bukan kelemahan tapi lebih kepada aku tak ada duit untuk dapatkan kereta yang range lebih jauh. Okey, kelemahan yang ke-11 untuk Proton Imas 5 Prime EV termurah ni adalah dia punya speed limit lah. Dia ada had. Paling laju boleh bawa lah 130 km/h. Tekan lebih lepas tu tak jadi apalah. So bagi aku lepas 5 bulan dia masih lagi kelemahan. Dekat highway kita nak 140 lebih kan. 50 tu jarang, 140 lebih, 130 lebih. So hopefully dia dapat unlock kan. Software update ke mungkin. Okey, kelemahan yang ke-12 adalah tak ada feel bila bawa kereta EV ni. Yes, memang bila tekan dia tak ada bunyi. Tak ada. And lepas 5 bulan kemudian, kelemahan ni untuk aku personally rasa lebih makin besar dan makin besar lah. Sebab bukan sahaja dia tak ada feel, tetapi bila korang bawa laju, dia rasa a bit disconnected daripada tayar dia. So rasa macam kurang confidence sikit lah bila bawa. Tapi on a positive side dia, rasa lebih selesa, lebih tenang, sering ringan kan. Senang bawa tapi kurang shock. Senang bawa, kurang shock. So masih lagi kelemahan. Okay, bawa EV ni tak ada feel lah. Kurang shock, sering ringan. Tapi aku rasa kereta depan tu mungkin lagi feel kot. Okey, kelemahan yang ke-13. So bulan pertama aku komplain yang kereta ni dia tak ada feature yang aku ada dekat Ativa, which is dia bagi tahu kedudukan tayar. So bila kita parking tu, dia tak bagi tahu sama ada tayar aku tersengit ke, straight ke dan sebagainya. Aku kena berdasarkan aku punya skill pemanduan sajalah. Tapi sebabkan skill aku tinggi, kelemahan ni dia tak besar sangat untuk aku personally lah. Tapi korang tengok ni, aku jumpa ada satu contoh, tengok video ni di mana ada orang pemandu Proton Imas 5 Premium warna grey ni. Nampak dia punya tayar dia. Inilah akibatnya bila dia tak bagi tahu position tayar macam mana. Aku suspect mungkin pemandu ni golongan orang tua ataupun wanita ataupun orang yang baru start bawa kereta, sebab kereta ni lebih cenderung ke arah itu kan. So kalaulah dia tunjuk position tayar lebih bagus. Tapi nak kata kelemahan besar tak sangatlah. Kelemahan yang ke-14 aku cakap hari tu adalah dia lambat nak start up. Kereta ni actually dia laju je start up, cuma dia punya infotainment system dia agak lambat nak loading, dia keluar logo Proton dan sebagainya. And hari tu aku tunjuk dia punya contoh aku balik daripada semalam Jumaat,
panas, dia lambat nak buka dan sebagainya lah. Tapi lama-lama aku discover korang boleh onkan kereta ni daripada jauh menggunakan dia punya Proton IMAS app. So sekarang benda ni bukan lagi kelemahan untuk aku lah. Okey, kelemahan yang ke-15 adalah korang tengok ni. Aku pakai Android Auto. Kenapa aku pakai Android Auto? Sebab kan dia punya peta built-in map dia tak best. Dia punya built-in map ni macam tak tahu lah. Dia punya design dia kurang cantik dan juga dia punya data dia tak updated sangat. Ada contoh yang aku sharekan sebelum ni, aku nak pergi ke IOI City Mall tapi dia bawa aku ke mana tau, Precinct 9 ke hospital dekat Putrajaya mana tau. So dia memang tak update dengan tempat-tempat yang baru lah. Tapi contohnya taklah teruk sangat. Contoh kita nak pergi ke Petaling Street kan, kita tekan arah, yang bestnya dia masih lagi tunjuk dia punya trafik lah. So kalau dia merah tu macam sesak sikit kan. Not bad. Ada juga tunjuk kat sini mungkin estimated harga tol dekat sini. Lepas 1 bulan tu, to be honest, aku dah tak tengok dah dia punya map dia. Aku just pakai Android Auto. Lagi nice. The best map in the world. Mengalahkan Apple Map dan juga Waze pada pendapat. Dan kelemahan yang ke-6 berkaitan juga dengan dia punya map, which is dia punya EV charging map dia lah. So kalau aku nak cari map dekat area office ni, so dia tengah loading kat sini. Dia tunjukkan dekat tempat lain. Tetapi dekat area office aku dia tak tunjuk. Padahal dekat office aku ni ada map satu kat tepi ni sepatutnya, tapi dia masih lagi tak update. So boleh kata 90%, 95% ada tapi bukan 100%. Selepas 5 bulan dia masih lagi kelemahan lah bagi pendapat aku. Okey, kelemahan yang ke-17 adalah voice command Hi IMAS ni. Hi IMAS boleh diaktifkan dengan kita cakap Hi IMAS. Sini buka tingkap, tutup tingkap. Pemandu telah ditutup. Dan juga kita boleh tekan kat sini lah untuk on dan juga off kan dia. Dan Hi IMAS ni selepas 5 bulan guna, aku rasa dia masih lagi ada masalah. Yang pertama, dia masih lagi tak boleh nak tukar mod pemanduan. Aku boleh kata 10% je jadi, tapi selalunya bila aku bawa kereta aku cakap dia tak faham dan dia melalut-lalut lah. Dan yang kedua, dia cakap sendiri weh. Aku rasa dah banyak dah contoh yang aku sharekan kepada korang dalam video-video sebelum ni. Navigasi sudah ditutup. Nampak? Dia cakap sendiri kan? So bagi aku dia masih lagi kelemahan walaupun 5 bulan kemudian. Hopefully Proton boleh update lagi, settlekan masalah Hi IMAS yang tiba-tiba je keluar ni kan. Okey, kelemahan yang ke-18 yang aku cakap hari tu adalah ketersediaan app. Di mana dekat A-Store dia punya App Store dia hari tu aku tunjuk memang kosong. Tetapi lepas 5 bulan kemudian dia dah ada dah beberapa app. Contohnya vehicle manual, audio plus, ini lebih kebanyakan dengar lagu, kita ada shock. Aku rasa feature shock ni memang function sebab kita boleh dengar radio dengan kualiti yang crispy. Tak perlu bergantung pada antena lah, which is aku rasa app ni sangat function. Let's say kita buka Era kan. Okay, aku suka sebab dia memang crispy lah. Dan lagi satu app yang aku rasakan agak berguna juga adalah app The Nur. So app ni dia basically app yang berkaitan dengan agama lah. Nak semayang, dia bagi tahu kan Zuhur lagi 32 minit. Dan kalau nak bersihkan tempat ni kan, rasa macam kurang nice sikit, kita boleh onkan dia. Ya, sedangkan cakap no internet connection tapi tak layan dia. Kita boleh playkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu lagi app dia adalah e-booster. So e-booster ni lebih kepada bunyi-bunyi pasal meditation, energize, stress relief. So mungkin bunyi-bunyi yang so app-app lain dia tak ada. Ini sahaja. Dia tak ada browser, korang tak boleh nak buka YouTube ke apa. Semuanya belum boleh lagi lah. And mungkin tak boleh selama-lamanya, aku tak sure. Nanti aku update. Okay, kelemahan ke-19 ni actually bukanlah kelemahan sangat lah. Dulu tu aku tak tahu lah kenapa kan. So kalau kita pergi pada dia punya ni, pusat tenaga, kereta yang ditunjukkan adalah kereta versi premium. Sama juga macam sini, premium juga. So yang aku bawa Prime ni, EV termurah ni, ada terasa sikit lah. Hopefully kalau dia boleh berikan benda yang sama macam aku bawa, lagi nice lah. Tapi aku faham yang aku beli ni CBU dia terus datang daripada China. So takkan dia nak bagi custom semua kan. So okey je, bukanlah kelemahan mana pun. Okey, kelemahan yang ke-20 yang aku komplain hari tu adalah simbol P untuk parking ni dia tak menyala pada waktu malam. Yang lain menyala tapi yang ni tak menyala pada waktu malam. Kadang-kadang kita macam tak boleh nak sekali pandang dah tahu dia parking lah. Tapi tak risau sangat, aku just tengok dekat depan ni, kat instrument cluster dia dah tunjuk dekat atas tu P. Bukan kelemahan sangat lah pada pendapat aku. Tapi lagi nice kalau dia ada lampu kat P ni. Okey, kelemahan yang ke-21 aku tambah sikit sebab hari tu aku lupa nak bagi tahu.
Kereta ni dia tak ada wiper pada bahagian belakang. Tak ada wiper. Dan dia jenis hatchback. So kalau hujan tu dia banyak stop kat sini lah. Tak adalah dia jatuh ke apa kan. Angin pun tak boleh nak tolak air tu. So agak kurang sikit lah. Kalau dia letak wiper lagi best lah. So itu kelemahan yang ke-21. So itu sahaja pasal video aku revisit balik 20 kelemahan Proton Emas 5 Prime ni. So aku rasa kelemahan yang boleh dibaiki, ada kelemahan yang kekal, ada kelemahan yang aku rasakan bukan lagi kelemahan untuk aku. Apapun, komen sikit pendapat korang pasal ke-21 kelemahan yang aku cerita tadi tu. So itu sahaja video untuk kali ni. Macam biasa, tekan subscribe kalau korang nak banyak lagi konten pasal Proton Emas 5 aku ni. So itu sahaja, komen, like, subscribe dan jumpa lagi pada video petang. Stay safe, hati-hati, stay safe. Bye bye.